membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 20 Jun 2025. Patutkah saya bimbang tentang iblis? Lukas bab 8 ayat 38 dan 39. Orang yang telah dibebaskan daripada roh-roh iblis itu meminta Yesus membenarkan dia mengikut bersamanya, tetapi Yesus menyuruh dia pulang dan berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan kabarkanlah segala yang dilakukan Allah untukmu." Orang itu pergi menyebarkan segala yang dilakukan Yesus untuknya di seluruh bandar itu. Bertahun-tahun dahulu, saya masih ingat lagi tentang sebuah kajian yang dijalankan oleh sebuah firma tinjauan pendapat yang terkenal. Kajian ini mendedahkan bahawa lebih dari separuh penganut Kristian di Amerika yang meragui kewujudan iblis. Mereka melihatnya sebagai satu perwatakan kejahatan dan bukan makhluk yang sebenar. Walaupun ada pandangan begini, apabila kita membaca Alkitab, kita sedar bahawa iblis memang wujud dan dia ialah musuh yang serius, musuh yang kuat. Kita harus berwaspada terhadapnya. Lebih baik lagi, kita harus percaya kepada Tuhan yang melindung kita dan menentang musuh itu bagi pihak kita. Kitab suci memberitahu kita bahawa bahagian penting dalam pelayanan Yesus adalah mengusir roh-roh jahat dan mengatasi serangan iblis, seperti di dalam teks di atas. Rasul Petrus memberi kita amaran tentang kerja iblis dalam ayat ini, "Kawallah dirimu dan berwaspadalah, kerana musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa." Namun begitu, Yesus yang mengasihi kita tahu segala pergumulan dan kelemahan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita daripada iblis seperti mana dia lakukan terhadap lelaki dalam teks di atas. Kristus, yang tidak terbatas kuasanya mengendalikan keadaan dan memulihkan kehidupan lelaki tersebut. Samalah seperti dia, kita juga mengalami perbuatan iblis di dalam kehidupan rohani kita. Bukan sahaja iblis, tetapi kadang-kala oleh sifat dosa kita sendiri yang menjadikan kita tawanan kepada perbuatan yang menyakiti diri sendiri atau kepada orang lain, ucapan yang kita menyesal kemudian dan perkara-perkara yang merosakkan keharmonian keluarga, persahabatan, kejiranan, komuniti seiman dan sebagainya. Dunia ini juga adalah musuh kita yang sentiasa berusaha untuk memisahkan kita daripada Tuhan dan iman kepadanya. Berita baik ialah Kristus telah mengalahkan bapa segala dusta itu di padang gurun. Kristus mengalahkannya beberapa kali lagi di sepanjang pelayanannya. Kristus mengalahkannya pada hari dia membebaskan lelaki gerasa dan yang paling utama, ialah melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib dan dalam kebangkitannya. Apabila seseorang dibaptiskan, di situlah Kristus mengalahkan iblis. Apabila orang mengaku Yesus dan mempercayai janjinya melalui pekerjaan Roh Kudus, ini adalah satu lagi kemenangan Tuhan. Jangan cuba menyerang iblis atau mempertahankan diri terhadapnya dengan kekuatan sendiri. Sebaliknya, biarlah kuasa Tuhan dan perlengkapan senjata Tuhan melindungi kamu dalam peperangan rohani ini di mana kita tahu bahawa Kristus telah pun menang. Sebagai kesimpulan, pemulihan lelaki ini menunjukkan bahawa kuasa Kristus tiada hadnya. Lepas itu, Kristus mengutus lelaki itu pulang untuk menceritakan kepada semua orang tentang mukjizat Tuhan yang sebenar. Yesus bukan sahaja memulihkan kamu apabila dosa-dosa kamu diampuni, apabila kamu menerima iman yang menyelamatkan melalui kasih karunia atau apabila kamu menjadi ciptaan baharu dalam pembaptisan. Setelah menebus kamu, Yesus mengutus kamu ke dunia bukan untuk menceritakan kebolehan iblis, tetapi untuk mengkabarkan apa Kristus telah dilakukan untuk kamu. Kita berdoa, "Tuhan, lindungilah saya dalam kelemahan dan perjuangan saya. Biarlah malaikatmu bersama dengan saya agar musuh yang jahat ini tidak berkuasa ke atas saya." Amin.